tingkatan 3, bab 1, pendaraban. Soalan kita ada kat sini adalah A kuasa 2 darab dengan A kuasa 3. Macam mana nak selesaikan? Okey, darab jadi tambah. Darab jadi tambah. Konsep kita yang kita nak pakai. So, kita ada soalan kat sini A kuasa 2 darab. So, A kuasa 2, 2 darab jadi tambah. Tambah dengan 3. So, kita akan dapat berapa? Sama dengan A kuasa 5. Kak, mana datangnya formula ni? Saya tak faham. Okey, cerita dia macam ni. Bila mana kita ada soalan dekat sini, A kuasa 2. Back to basic. Apa maksud A kuasa 2? A didarab 2 kali. A didarab 2 kali. Itu maksud dia. Okey, ni untuk yang pertama. Then, kita didarab lagi dengan A didarab berapa kali? Yes, 3 kali. Good. A didarab 3 kali. So, kita ada 3A dekat sini. Kalau semua darab, jadi apa? So kita kira tambah je lah, betul tak? A kuasa 1, 2, 3, 4, 5. Nampak tak? A didarab sebanyak 5 kali. Itu konsep sebenar dia. Bila kita hilangkan kurungan, kita akan nampak semuanya adalah operasi darab. Jadi kita tahu dekat sini, A didarab sebanyak 5 kali. Faham? Dapat? Sila komen.